Kita asal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Tak boleh, tak ada tempat lain dah. So saja kita akan tuju, iaitu kita akan temu dengan Tuhan kita dan dia akan tanya, gapo dia hamba wi masa? Demo boleh hidup 60 tahun, 50 tahun atas muka bumi. Gapo dia demo buat? Hamba minta setengah jam ya, kata sehari ko, sejam seminggu untuk ngaji pada ayat. Ada mari ke tak mari? Sibuk gapo dia? Kata hamba wi 24 jam, hari lain tak sesetuh labak ngaji. Seminggu sekali. Oh tak boleh mari juga, sibuk demo kerja gapo? Siapa sibuk kita mau lalu kata tak saya kenal kau ambo demo benda lain demo boleh kenal automatik nombor boleh kenal no, alamat rumah nombor telefon apa pasu bunga ni kena baju saiz ni kena baju saja kain corok ni boleh kenal ambo tak boleh kenal demo ni telajak dah kata-katanya Allah Ta'ala. Pada masa tu kita tak boleh nak jawab langsung daripada Tuhan. Tuhan ada royak berah kita senyap tak kata apa betul sungguh dah. Dia mau buat apa dia masa 60 tahun. Ya Allah ya Tuhan aku kata hiduplah buat semula lah masjid kok lanah hamba nak pergi ngaji semula. Hamba 60 tahun tak ada masa. Dia mau nak mari masjid. Nak tambah pula supaya tolong ya kalau perangai demo lagu ni kan. Dia hidup tak buat juga benda soleh. Cuma atas terparuk Allah hamba nak beramal soleh. Nabi kata dalam surah Sejadah kata walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Nabi Muhammad, kalau mu boleh tengok walau tara izil mujrimu, ketika mana orang-orang berdosa tak dengar kata Tuhan suruh buat sikit ya amalan soleh, bukan banyak amalan soleh ni. Semaya 5 waktu ya. Nama tutup aurat tak itu bit rumah, dalam rumah tak akan apa satu pun tak apa, kembali kata tahu supaya hatu raya pun tak apa dalam rumah. Hak ni luar rumah tak nak tubik ya. Bila cakap tu tidur luar semacam. Jaga-jaga tak tubik tu lah. Maka pakar tutup. Tak suruh tutup semua, tak nampak jalan pula. Tutup kodam muka boleh buka, tangan boleh buka. Tahu? Tu ya tak tubik. Tak tubik tak ada masalah gapo dia. Nakisu ru'usihim, ketika mana orang berdosa tunduk muka-muka mereka di hadapan Tuhan. Senyak kongo belaka. Tahu belakang dah jawapan dia. Allah hamba sudah lah kata. Tak dengar kata Tuhan kata. Tuhan wi macam-macam kat hamba. Tuhan wi harta, Tuhan wi kereta, Tuhan wi suami, Tuhan wi anak-anak jauh belakang. Hamba tak pergi mengaji kata Allahu Akbar. Padahal duk sajadah pitih makan tak habis dah kata anak-anak duk atas dah kata bukan nak sunyako dah. Pasu bunga ada orang cara dah kata. Lembu-lembu ada orang tambak dah. Mari duk nadah dengar. Nak betul akidah nak temu dengan Tuhan. Tak selok dah kata. Rabbana absorna, ya kecek ke apa? Ya Allah ya Tuhan aku hamba tengok dalam syurga hamba ingat dek ustaz-ustaz tu wak lolok nampak dah neraka Allah lagu ni neraka syurga pun nampak dah wasami'na kami dengar dah suka orang duk suka dalam syurga ketawa ha orang dalam neraka duduk berjerit selok kena kata sudah farji'na na'mal solihan. Ni orang kafir. Ni percakapan ni kita boleh dengar akhirat ni. Nabi Muhammad ayat dah dalam Al-Quran ni, maka kita boleh dengar ni kata-kata ni apabila hari akhirat. Farji'na na'mal solihan. Kembali ke kami untuk kami beramal soleh. Buat semula lah bumi kok lanah ni. Tak apalah tak buat negeri Kelantan tak apa. Buat kok lanah ni sikit tak apa. Pucu masjid biar tu hacur tak apa dah. Buat masjid ni sebuti hamba nak mari mengaji, mari menadah. Nadah dengan siapa masa tu? Hacur lebu belaka. Farji'na na'mal salihah. Kembali ke kami akan nak buat amal soleh. Inna mukinu, kami sekarang yakin dah betul-betul. Pada masa tengok syurga, pada tengok neraka baru yakin. Tuhan kata hamba tak sih keyakinan demo. Yahudi yakin kau depan mata dah. Hamba nak iman daripada demo. Apa dia iman? Percaya kepada suatu benda yang kita tidak tengok. Syurga neraka tak ada seorang abuk tengok sini. Kau ada orang tengok sini? Tak ada lagi ni. Maka iman ini mempercayai sungguh-sungguh percaya sungguh di dalam hati benda yang kita tidak tengok. Nabi Muhammad kecek bak kiamat, Nabi Muhammad kecek bak malaikat, Nabi Muhammad kecek bak dosa pahala. Kita tak nampak belaka tu dosa buah, tapi lagu mana? Percaya tu gak kita. Mari tu gak penak-penak janji nak ambil goni, janji dengan saya, janji dengan kapan nanti lepas ni lah hamba mengaji ni 10.5 bagus sudah kata lepas-lepas ni apa jadi sungguh demo? Hamba percaya kata kalau mari boleh pahala. Mari dapat pahala gini, mari ada malaikat catat amalan hamba gini. Maka percaya tu gak kita, maka Tuhan balas apa ni?
tu orang jahat, orang tak dengar kata Allah Ta'ala pada hari kiamat. Lagu tu lah kita akan dengar. Sebab itulah masa Allah Ta'ala wi peluang duduk atas muka bumi, kita boleh cuk semula, kita boleh beki segala kesilapan kita. Masa ni kita beki cara kita ni. Beki selu-selu, beki akidah kita, beki semaya kita selama kena semaya betul kau tidak. Maya kau balik kau lagu mana pakai kain kano, lagu mana tak sah kau gapo dia nama. Masa Allah Ta'ala wi peluang ni beki. Hak dulu kita minta maaf dengan Allah, ya Allah itu aku saya cuai, saya mengaku. Tapi kerana mu wi peluang lagi, hidup lagi atas muka bumi ini, maka ambo nak beki semua amalan ambo. Ingat lagu tu sikit masalah tak ada nak cover hak dulu tu tak apalah, hak penting kita dak berubah dah, kita nak beki dah semua amalan kita. Insya-Allah kalau mati dalam usaha nak beki amalan kita, nak bertobat ni, maka Allah Taala mudah-mudahan Tuhan hapus semua hak jahat kita masa-masa muda. Dah kita nak cover lagu mana baru ngaji 3 minggu, dah hak salah dekat 40 tahun nak cover lagu mana baru 3 minggu cabut kalau semaya cabut kepala jatuh kepala kola nak khodah cuma mana maka dah ni kita tengok usaha dah tengok dak belajar akidah dah nak kenal Allah Taala dah nak beki semaya dah mudah-mudahan mu terimalah ya Allah ya Tuhanku kerana hidup ini nyawa ini adalah peluang kita untuk beki urusan kita dengan Allah. Apa Tuhan hidupkan kita lah ni lagi ini sayang kita selok dah. Semalam dengar cerita misalnya contohnya kata sayang kita tengah tidur molek-molek peluk batang golek peluk sepeluk-peluknya biru dah muka jatuh tiba-tiba kita tak ada jatuh ke apa dia alhamdulillah boleh hidup lagi. Tuhan buat saya sia ke tak ni sia-sia Tuhan hidup kita tak Tuhan wi peluang berarti Tuhan wi peluang lagi kepada kita untuk beki amalan kita. Orang Tuhan tak wi peluang nak kata ke mana dah. Maka apabila Tuhan wi peluang ni rebutlah peluang. Bukan kata suruh ngatik 24 jam dalam surat dak, tetapi buat apa hak Tuhan suruh. Mari ngaji, tai semaya, tai tutup aurat, tu sahaja nah. Kita nak bergalak, nak suka Tuhan tak marah. Kau salah, jangan suka, tak baik. Dak. Kita nak gembira, nak pergi beli kedai kopi, nak pergi mana, nak pergi shopping, tak salah. Tamak cuma ada waktu dia. Waktu dengan Tuhan bila semaya. Waktu lagu ni ngaji ada waktu dia. Hak lain lah gilah nak pergi kat mana. Nak naik langit ijan tu kau nak terbang terjun turun kau ikut lagi dah. Bukan kata Tuhan nak pongkong sangat kita. Ni ada setengah orang nampak agama Allah, agama payuhnya lah, syadik lah begini. Syadik lagu mana? Tuhan bebas dah kita nak pergi kat mana. Asal jangan buat benda haram. Gilah nak pergi kat mana-mana pun. Nak buat apa dia, nak buat pasuk bunga 100 tikat kau. Nama ikut kita lah. Minat buat kolek kau, nak buat goni kau, Allah pergi tak ada masalah Tuhan tak marah.